Bonda Rozita Ibrahim dan suami nak merasa makan di fish showroom di Tanah Suci yang terletak berdekatan dengan Fun Fair. Menurut Bonda, harga makanan termasuk bilik yang disediakan di sini hanya RM500 semalam. Makanan pun sedap-sedap. Tapi adik lain bangsa. Apa dah? Adik lain bangsa, Isa. Lahir di Mekah. Lahir di Mekah. Dan kami semua nak pergi ke satu kawasan luar. Lepas sebagainya untuk bagi Musa. Dan pengalaman baru katanya hari nak makan. Apa Ustaz? Nasi bangsawan? Kita akan makan nasi hanif. Nasi hadis apa? Nasi hanif. Kambing muda. Kambing muda. Anak kambing. Anak kambing. Bukan nasi mandi ya? Bukan. Dia hanif nama dia. Hanif. Bonda hari ni makan kat salah satu restoran ikan. Dia kat kawasan Tanah Haram juga. Tapi memang dia jual makanan ikan je. Sebenarnya orang Arab ni tak makan ikan sangat tau. Jom kita tengok apa yang dia buat dekat sini. Ada udang. Dekat sini macam theme park dia lah. Dapat tak? Ni ikan tinggal pilih je nak yang mana satu. Tapi taklah sesedap makan Malaysia agaknya. Saya pun ikut Ustaz Khairul bawa kami. Saya belum lagi buka puasa, dah lewat ni rasa lapar sangat. Maknanya order makan dekat sini, fish showroom ni, lepas tu naik kereta balik, kita makan kat atas tu. Kat sini kita pilih tempat kat mana kita nak duduk. Atas tu ada aircon ke, tak ada aircon ke, ataupun tu kipas, atas tu aircon. Tapi tak ada orang pun kawasan ni. Ni sebab Ramadan. Jadi Ramadan tak ramailah orang di sini. Okey. Kita lah orangnya. Orang yang meraihkan. Okey, Bonda hari ni dekat satu kawasan Fun Fair yang sangat besar dekat Mekah. Ni tempat makan dia. Saya tak seram je macam tempat zombie. Sebab bulan puasa orang tak makan, tak datang kan. Kita je, kita order kat bawah dan kita akan makan dekat sini. Kita order kat tempat tadi tu. Bilik-bilikan tu tadi kan. Okay, nak order air dekat sana nanti dia hantar. Kawasan lapang tapi sangat sejuk kan. Sangat sejuk kawasan yang tinggi. Kami naik kereta ni lah tadi. Wow, macam ni ya. Wow, macam bilik. Wow, I like. Oh ya Allah, besarnya Fun Fair. Tengok, nampak tak? Nampak tak? Unik sangat. Sampai pagi. Ni. Kita sewa ni 70 ni, maknanya sampai bila kita nak keluar? Ni. Tempat ni kena sewa RM70. Ni bila dia makan, dia kan Santai. Dia lagi air, tengok TV bola. Oh macam tu. Ya Allah, saya tak pernah tahu. Unik lah. Kita orang pelajar-pelajar dulu nak tengok Manchester lawan Liverpool contoh kan. Kita sewa ni. Tapi kena telefon awal kan. 2-3 hari sebelum sebab penuh. Penuh kan? Penuh. Jadi satu family bawa saya. Air apa Ustaz namanya? Ini teh tapi diletakkan daun nak ataupun daun pudina. Daun pudina. Daun pudina ni biasanya dia di Madinah banyak lah. Tanam di Madinah. Jadi sedap insya-Allah. Hidang apa bahasa Arab? Sofra. Sofra. Tak payah sofra ke? Ni apa ni Ustaz dia hantar naik halak? Apa yang dalam ni? Yang kita order tadi, ikan-ikan kan. Saya lapar sangat sampai tak ada tenaga dah. Betul lah. Hidang. Macam mana? Apa dia? Sofra tu. Macam mana bentuknya? RM500 termasuk rumah. Pinggan Ni apa? Nasi hitam, nasi putih. Siapa tu kena RM500 tu? Ini semua RM500 termasuk dengan bilik ni. Nak merasa sekali-sekala. Ni sama. Kacang. Ada tahina. Tahin. Kacang. Sambal dia lah tu. Tu cicau.